Sebab tu Nabi kata, siapa dia yang jaga mulut dia, tak kecek 40 hari, maka lepas pada 40 hari dia akan kecek dengan benda-benda yang hebat. Dia ada kecek dengan benda-benda yang hebat. 40 hari aja mulut dia. Hari tu 41 tengok siapa dia kena orang dia, tak ada apa. Sebab tu orang dulu yang beramal 40 hari. Beramal, dalam tempoh beramal jangan kecek. Sebab mulut tu. Sebab Nabi kata mulut kita akan keluar ke satu benda hikmah dia panggil. Apabila benda tu 40 hari. Kelebihan Allah Ta'ala beri kepada manusia. Mulut apabila kita jaga, mulut tu jadi waliullah, kekasih Tuhan. Mulut manusia kalau dia jaga dia dengan Tuhan, dia jadi kekasih Tuhan. Kalau mulut dia jaga, mulut dia jadi kekasih Tuhan. Biarlah seluruh anggota tak jadi kekasih lagi, mulut tak apa dah. Maka apabila mulut jadi kekasih Tuhan, jadi nak masih mulut, jadi nak kecek. Sebab tu orang tua tu jaga. Kecek tu jangan kena jaga sikit ketika waktu beramal. Maka Nabi Muhammad tinggal untuk diri dia. Pertama, berdebat. Al-mira, berdebat. Kecuali ada hajat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat pun dengan cara lebih molek. Kalau orang kafir lemah lembut, kita kena tunjuk lemah lembut. Jangan tunjuk menteh-menteh dia duduk dalam keadaan salah, kita pun nyok sopoh lah, nyok ngejek lah, nyok kata berat-berat lah. Benda tu tidak menyebabkan orang jadi minat kita pun. Sekalipun kita benar, tapi dengan cara yang salah, orang jadi nampak salah pula agama kita. Maka cara paling molek Nabi tunjuk perangai, cara kecek. Perangai ni dua. Pertama mulut ni, kecek bahasa ni. Kedua tertik tergening, cara kita kecek. Kalau kecek lembut tapi perkataan kasar tak boleh juga. Sila keranggos gak. Nama sila keranggos berat. Memang lembut dah tapi berbahasa tu kasar, ranggoh tu orang tak ui kok orang tua nah. Wal iksar, dan memperbanyak ke banyak benda-benda, memperbanyak ke benda-benda yang tidak ada faedah. Nabi tak banyak kecek. Tepat-tepatlah, dan kebanyakannya Nabi tidak kurang bercakap. Tetapi time waktu dakwah dia kecek. Cuma time-time biasa, kebanyakannya Nabi pendiam. Kebanyakan waktu dia. Selain daripada waktu dia ngajar, dia kecek, dia gapo, dia akhir dia tak kecek kosi. Kita duk saja menyanyi dah, gedik dik tak ada faedah pun. Tapi mulut tu saya tak boleh nak berhenti. Radio puno stesen. Nabi kalau duk saja dia akhir dia tak ada faedah. Wa ma la yakni, dan Nabi tak cara benda-benda hak tak ada faedah dengan diri dia. Kita lah ni tak salah kita. Kita duduk di hulu nu ya. Berita Amerika kita kecek. Rusia kita kecek. Hak perang Amerika nu mana kecek. Benda hak tak ada faedah bagi diri kita, kadang-kadang tidak menambah ke iman, kadang-kadang menyubur ke fitnah pada akhir zaman. Akhir zaman ni maklumat bukan betul awewe, kadang-kadang nak mampu orang saja. Kadang-kadang nak mengata kat orang. Kalau benda apa dalam internet tak sudah percayalah awewe. Naiklah masalah hak depan mata keluarga ke, masalah hak dalam kampung. Hak jelas-jelas depan mata boleh kira lagi. Tapi kalau hak benda hak dalam internet ni janganlah. Kita tak tahu, kita share juga. Kita kongsi juga, Allah nyanyolah. Komen pula padai muka. Kena sekali. Padu, perok kita. Asraka badru lah kita nya.